anda tengah cemas, jantung laju atau rasa macam nak panik, cuba buat teknik ni. Nama teknik ni teknik pernafasan dalam 4-7-8. Ramai yang tak tahu, tapi dia boleh bantu tenangkan badan kurang daripada seminit je. Okey, ini adalah satu teknik pernafasan yang boleh bantu aktifkan kita punya parasympathetic nervous system. Ini bahagian badan yang boleh buat kita rasa lebih relax lah. Macam mana cara nak buat? Senang je. Kita cuba tangan kiri kita ni, kita letak kat perut, kita tarik nafas 4 saat guna hidung saja. Perlahan-lahan rasa udara tu masuk sampai ke perut. Pastikan tangan kiri kita tu ke depan, perut kita kembung. Yang kedua, tahan 7 saat. Ni bahagian yang paling penting. Tahan tu mesti tahan betul-betul, sebab kita bagi jantung kita ni slow sikit. Dan yang ketiga, hembus perlahan-lahan guna mulut. Seolah-olah kita hembus stres tu keluar daripada badan. Ulang 3-4 kali, tak sampai seminit pun. Kenapa teknik ini berkesan? Sebab dia boleh turunkan degupan jantung dan juga stabilkan emosi. Dia boleh sedikit sebanyak kurangkan simptom panic attack tu, dan boleh bantu tidur dengan lebih cepat dan tenangkan minda yang overthinking tu. Contohlah kalau tengah tunggu result ke, tengah nak present PowerPoint ke, apa tengah berdepan dengan masalah keluarga ke, tiba-tiba anxiety tu datang, kita berhenti sekejap, buat 4-7-8, badan automatik akan jadi lebih tenang. Kalau anda selalu rasa cemas, susah nak kawal nafas, teknik ni memang boleh bantu. Tapi kalau